Tak Anwar Ibrahim ni, dalam dia melakukan sesuatu, apatah lagi membuat keputusan, takkan tak susahkan rakyat. Bro, aku rasa kau ni ada problem sikit lah. Kau nak tahu tak? Malaysia telah diperintah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 tahun. Dalam masa 3 tahun ini, majoriti rakyat sangat berpuas hati. Sebab itu sokongan terhadap beliau semakin meningkat. Jadi, apa masalahnya? Yang pastinya, kau ada masalah. Mungkin pasal pemimpin kau tu sentiasa gagal. Daripada mula Anwar Ibrahim nak angkat sumpah, sampai sekarang sentiasa gagal untuk menjatuhkannya. Sebab apa? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di track yang sebenar, track yang betul, track yang memperjuangkan hak rakyat dengan ikhlas, track memimpin negara dengan ikhlas dan terbaik, menjalankan tanggungjawabnya dengan sepenuh hatinya. Jadi, janganlah kau nak menghasuti rakyat. Jika kau kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menyusahkan rakyat, kalau kita tengok bantuan-bantuan yang dia berikan, kalau kita nak bezakan dengan 3 atau 4 Perdana Menteri sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang beri bantuan paling banyak jika digabungkan semua bantuan-bantuan. Termasuklah STR, SARA, MyKasih, One Off. Paling banyak amount adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini. Dan ini terbukti, ini bukan auta, tapi ini fakta. Dan kalau kau kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sentiasa buat rakyat susah atau menipu, membohong, terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah seorang pemimpin yang dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia. Sehingga kan Asia, pemimpin-pemimpin Asia mengangkat beliau sebagai seorang President of Asia. Adakah pemimpin sebelum ini dapat jawatan itu? Kenapa boleh? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menunjukkan dalam keadaan yang kritikal dia mengambil alih teraju negara, terus membina negara dengan inflasinya menurun ke tahap yang sangat diidamkan oleh semua negara, 1 point something saja. Dengan ekonomi, pelaburan, macam-macam lagi, semuanya meningkat. Termasuk juga saham, termasuk juga import-export, termasuk juga kehidupan rakyat, gaji rakyat, allowance rakyat. Dan pada tahun ini, di hujung bulan September ini, minyak diturunkan kepada RM1.99. Dan pastinya, rakyat akan menikmati. Dan 300 liter yang diberikan oleh kerajaan ini cukup untuk rakyat. Kajian dosen telah menunjukkan bahawa tak ada yang majoriti, tak ada yang melebihi 300. Dalam lingkungan 200 ke 200.5 liter sebulan.